Cuba bayangkan kena kumpul ramai-ramai berbaris panjang-panjang just untuk kena tembak. Siap ada pertandingan siapa dapat penggal 100 kepala paling pantas. Dan bayangkan kau berada dekat tengah-tengah neraka dunia dan menyaksikan kekejaman manusia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Kalau korang rasa tentera Jepun dekat tanah Melayu ni dah cukup kejam, kau kena dengar cerita aku ni. Ini hari aku nak kongsikan satu peristiwa bersejarah yang dikenali sebagai Nanjing Massacre. Pada Julai 1937, ketegangan di antara Republik China yang diperintah oleh Chiang Kai-shek, pemimpin Parti Kuomintang, dengan Empayar Jepun yang diperintah oleh Maharaja Hirohito dah sampai ke muncak. Aku ada cerita pasal pembentukan Republik China sebelum diorang jadi People's Republic of China. Tapi aku dah lupa dalam video apa. Rasanya dalam video asal usul triads, kalau tak silap aku nanti jemput le tengok video tu pula. Balik pada cerita tadi, bila ketegangan dah sampai ke muncak, maka berlakulah Perang China-Jepun kedua yang secara tak langsung jadi sebahagian daripada Perang Dunia Kedua. Masa tu Jepun dah letak unit tentera diorang dekat pelbagai bandar dekat China. Dalam masa yang sama, Jepun dah pegang Manchuria dengan Inner Mongolia. Bila perang meletus, diorang pun apa lagi terus serang China kau-kau. Maka kawasan utara sampai ke timur terus jatuh dekat tangan Jepun. Masa tu Maharaja Hirohito punya confident yang China ni akan tumbang dalam masa 3 bulan. Pada 12 Ogos 1937, Chiang hantau pasukan terbaik Tentera Revolusi Nasional pergi ke Shanghai untuk serang kawasan International Settlement yang menempatkan berpuluh ribu askar Jepun. Dalam perang ni, kuasa asing macam Perancis, Britain mahupun US langsung tak campur tangan. Britain dengan Perancis masa tu tengah busy nak layan Nazi Jerman dekat Eropah. US pula masa tu amalkan sikap berkecuali sebab diorang dah trauma dah dengan Perang Dunia Pertama. Lagipun diorang ingatkan Perang China-Jepun ni macam isu rantau Asia Timur je, bukan ancaman global. Bila Jepun dah serang Pearl Harbor, barulah US dengan kuasa barat mula bertindak balas. Balik pada Perang China-Jepun, pada November 1937, Jepun hantau lagi lebih kurang 200,000 tentera tambahan yang menyebabkan tentera China terpaksa berundur. Maka jatuhlah Shanghai, salah satu kota terkaya negara China dekat tangan Jepun. Lepas Shanghai jatuh, Jeneral Tentera Jepun start kempen untuk conquer Nanjing, ibu kota dan pusat kuasa negara China. Bila dengar pasal kempen tu, ramai paksa Chiang berundur tapi dia tak nak lepaskan Nanjing. Tang Shengche, Jeneral Tentera China dari zaman Revolusi Shanghai, telah dilantik sebagai pemimpin Nanjing Garrison Force. Cuma benteng pertahanan ni dibentuk dalam keadaan yang sangat rushing. Langsung tak ada strategi dan persediaan yang kukuh untuk mempertahankan Nanjing. Lepas tu, benteng pertahanan ni dibentuk menggunakan askar tempatan dan saki-baki tentera yang terselamat dari serangan dekat Shanghai. Jumlah pun tak ramai, dalam 80,000 orang je. Itu pun majoriti tak banyak pengalaman dan tak ada semangat perjuangan yang tinggi. Selebihnya orang awam je buat backup tentera Cina dalam 300,000 orang. Masa tu tentera Jepun pula dipimpin oleh General Iwane Matsui, pegawai tentera Jepun yang pakar dengan hal ehwal Cina. Pada 9 Disember 1937, tentera Jepun sampai dekat tembok Nanjing dan kepung habis kota tu. Tiba-tiba General Matsui jatuh sakit yang menyebabkan kepimpinan jatuh kepada putera Yasuhiko Asaka, pakcik kepada Maharaja Hirohito. Pada 10 Disember 1937, kepimpinan tentera Jepun keluarkan arahan perang sampai mati, jangan sekali pun berundur. Tang Shengche pun perintahkan pasukan Cina untuk pertahankan Nanjing sampai mati, jangan terniat sekali pun nak berundur. Tepat jam 1 tengah hari, Jepun pun lancarkan serangan besar-besaran dekat semua sektor. Tentera Cina memang kena teruk sebab diorang tak cukup equipment dan bekalan perang. Ramai yang cuba nak lari tapi kena tembak dengan tentera sendiri. Sebab dah kata kan, defense sampai mati. Dalam tempoh 2 hari je serangan Jepun, banyak kawasan Nanjing tewas. Chiang suruh askar dekat Nanjing berundur je, tapi tentera Jepun dah kepung habis kawasan tu. Sebenarnya ramai askar Cina yang serah diri dengan harapan yang diorang akan dilayan dengan adil. Tapi tak adanya, dia kumpulkan kau ramai-ramai, lepas tu dia tembak je semua. Kalau diorang nampak kau cuba nak lari dari Nanjing, diorang terus bunuh je kau. Maka ramai askar Cina terpaksa buang uniform diorang dan bercampur dengan orang awam untuk mengelak dari kena bunuh. Masa Nanjing kena serang, warga asing yang menetap
terletak dekat Nanjing tubuhkan zon selamat seluas 5 km persegi untuk protek orang awam. Jawatan kuasa antarabangsa telah ditubuhkan dan dianggotai oleh ahli perniagaan, ahli akademik, doktor dan mubalik Kristian dari negara barat. Kumpulan ni diketuai oleh seorang ahli perniagaan Jerman dan dia juga wakil parti Nazi Jerman yang bernama John Gaber. John ni dilahirkan dekat Hamburg, Jerman pada tahun 1882. Tapi dia banyak habiskan usia dewasa dia dekat China sampai dia jatuh cinta dengan China. Masa perang ni meletus, kedutaan Jerman suruh John keluar dari Nanjing tapi John tak nak. Pada pandangan dia sebagai wakil parti yang kononnya nak memperjuangkan golongan miskin, lari tu adalah tindakan yang tak bermaruah. Member siap hantar telegram dekat Hitler untuk mohon pengiktirafan zon selamat dia tu jadi kawasan berkecuali dalam perang ni. Kalau kata Hitler dah umum zon selamat tu jadi kawasan berkecuali, Jepun tak boleh nak masuk Sayangnya Hitler atau pihak Nazi Jerman tak bagi apa-apa respon pun terhadap permohonan John. Benda ni yang membuatkan John start hilang minat pada politik dan parti Nazi. Kerajaan Jepun pun tak nak sign apa-apa perjanjian bertulis pasal zon selamat tu. Pada 13 Disember 1937, Nanjing pun jatuh sepenuhnya. Walaupun ada zon selamat, tapi kuasa jawatan kuasa antarabangsa ni sangatlah terhad. Momen perkahwinan ni sekali je seumur hidup. Tapi gambar, video boleh simpan sampai bila-bila. Kita orang ni bukan sekadar ambil gambar. Kita capture setiap momen dari air mata nikah sampai senyuman pertama si comel masa akikah. Fotografer kita semua berpengalaman, dah bertahun handle wedding. Bukan jenis ini hari baru beli kamera terus claim dah jadi fotografer profesional. Tak tahu posing? Jangan risau. Kita akan bagi posing yang terbaik ikut vibe majlis korang. Tone editing kita pun bukan biasa-biasa. Fresh, artistik dan ikut trend terkini. Bukan guna filter zaman Jepun punya. Majlis tunang, bersanding, birthday, konvo, dinner, semua kita boleh cover. Nak momen lagi banyak, lagi padu, ambil package 2 fotografer kalau ada bajet lebih Sebab lagi banyak angle, lagi kreatif gambar tu. Nak pula untuk majlis yang dekat dalam dewan. Ramai klien kita orang cakap bila tengok gambar dia orang terasa nak bersanding lagi sekali. Tempah awal slot untuk tahun 2025 ni cepat gila penuh. Pergi tekan link yang disediakan atau WhatsApp je terus kita orang 010-898-4042. Kami menantikan anda. Memories made timeless. Bila dah conquer Nanjing, tentera Jepun pun start operasi pembersihan di mana diorang musnahkan semua pertahanan tentera Cina dan cek semua orang awam untuk cari askar yang menyamar. Lebih kurang 4,000 orang telah dituduh menjadi askar yang menyamar sebagai orang awam. Diorang ni telah ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Dan diorang rompak harta benda, tembak orang ramai dan bakau bangunan. Berdasarkan laporan, 1/3 kawasan Nanjing dah hangus kena bakau. Ada catatan yang gambarkan Nanjing ni dah macam neraka dunia dah. Lepas tu bermulalah episod 3 minggu yang sangat kejam yang mana level kejam tu tak tercapai di akal. 2 orang pegawai tentera Jepun yang bernama Toshiaki Mukai dengan Tsuyoshi Noda buat pertandingan penggal 100 kepala orang Cina. Surat khabar Jepun yang bernama Nichi Shimbun tulis yang pertandingan ni adalah satu tindakan heroik tentera Jepun. Kau bayangkan gila tak gila diorang ni. Bila diorang dah capai 100 orang, 2 orang pegawai ni naikkan target jadi 150 orang. Salah satu peristiwa yang paling tragis, beribu lelaki muda yang dalam usia yang sesuai untuk jadi tentera telah ditahan dan dibawa ke tebing sungai Yangtze. Tangan diorang kena ikat dan diorang disusun berbaris sepanjang tebing tu. Lepas tu diorang kena tembak beramai-ramai. Bukan berpuluh, bukan beratus beribu orang yang kena. Ada sejarawan bagi perumpamaan, punyalah ramai orang Cina yang nak kena hukum ni, kalau semua tu berbaris sambil pegang tangan, dia punya panjang tu boleh cecah beratus-ratus kilometer Yang mana tak mati lagi tu, diorang tikam-tikam dengan bayonet. Punyalah banyak mayat dekat dalam sungai tu. Air sungai tu dah jadi merah selama beberapa hari Kau bayangkan. Kau pernah tengok movie Saving Private Ryan? Dalam intro scene dekat Omaha Beach masa misi Normandy Invasion tu, kan air laut dekat pantai tu jadi merah kan? Berdasarkan laporan, kesan darah tu hilang lepas 2-3 hari Yang dekat Nanjing ni, air sungai tu jadi merah nak dekat seminggu dengan bau darah, bau mayat lagi. Kau bayangkan sendiri keadaan pada masa tu. Ada juga kumpulan tawanan seramai 1,300 orang kena bunuh dengan piuk api atau kena bakau hidup-hidup. Selebihnya tu diorang tikam gila-gila sampai mati. Lepas tu diorang paksa tawanan lain atau orang awam gali lubang, campak semua mayat tadi tu untuk dilupuskan. Yang tak boleh belanya, dah settle kuik lubang, orang yang tolong kuik tu pun kena tembak dekat dalam lubang tu. Ada juga yang diorang kumpulkan ramai-ramai dekat padang, lepas tu tembak dengan machine gun. Seorang wartawan Jepun menulis yang keadaan Nanjing pada masa tu penuh darah. Kau pusing le celah mana pun mesti ada darah. John pun mencatatkan bahawa semua jalan dekat Nanjing ni penuh dengan mayat bergelimpangan dekat sana sini. Tu yang lelaki yang perempuan semua kena perkosa beramai-ramai dengan tentera Jepun. Diorang langgau semua, tak kisahlah dewasa ke, remaja ke, kanak-kanak ke, warga emas ke, semua diorang sapu. Ada laporan yang cakap tentera Jepun siap paksa orang awam perkosa family diorang sendiri, termasuklah sami-sami Buddha dekat Nanjing. Seorang mubalik Kristian
Kristian dari US melaporkan pada waktu malam je lebih kurang 1,000 mangsa kena perkosa. Waktu siang dah tak terkira dah. Bukan perempuan je lelaki pun kena. Tapi bukan kena perkosa lah, diorang hina lelaki Cina secara seksual. Walaupun zon selamat banyak selamatkan orang Cina, tapi diorang tak kebal. Dah berapa kali dah askar Jepun ceroboh masuk dan culik atau tembak orang dekat dalam zon tu. Pada masa ni lebih kurang 300 orang pelarian Cina dapatkan perlindungan dekat halaman rumah John. Dalam catatan John Garber, ada satu malam ni ada 2 orang askar Jepun panjat masuk rumah dia. Bila John tunjuk lencana parti Nazi, barulah diorang belah. Untuk pengetahuan korang, Jepun dengan Jerman ni ada pakatan bersama tau pada masa tu. Sebab dua-dua ni anti-komunis Soviet Union. Dalam masa yang sama, masa fasa awal perang, Jepun tak nak cari hal dengan Jerman. Sebab diorang tahu kalau Hitler dah mengamuk, Jepun tak mampu nak bertahan dengan kekuatan Jerman. Dalam catatan John bagi tahu juga di mana lepas kejadian tu, ada seorang wanita Cina kena perkosa dan ditikam dengan bayonet. John pun cari ambulans dan hantar wanita tu pergi hospital. Sepanjang perjalanan tu, John nampak semua askar Jepun tengah perkosa wanita-wanita Cina. Kalau ada orang cuba halang, confirm kena tembak. John dengan kawan seperjuangan dia hantar surat protes pada pihak Jepun untuk hentikan kekejaman yang tak ada perikemanusiaan ni. Dalam masa yang sama, diorang tengah struggle untuk dapatkan bekalan ubat, makanan dan sebagainya. Okey, aku rasa cukuplah sampai sini dulu sebab panjang lagi nak cerita ni. Bagilah aku rehat kejap. Dah lama tau tak cerita panjang lebar ni. Sekali-sekala buat 2 bahagian, apalah salahnya kan. So macam biasa, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan cerita aku setakat ni, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.